Okey, soalan nombor 1. Ya, baca soalan. Which of the following numbers when rounded off to the nearest thousand does not become 74,000? Okay. A 73920. Kalau kita tengok thousand dia, tengok nombor sebelah ya. Okey, dia akan bertukar jadi 74000. B 74420. Okey, tengok sebelah dia, dia akan tukar 74000. C 73450 sebelah dia. Okey, dia akan kekal 73000. D 73550. Tengok thousand dia, sebelah nombor dia, dia akan berubah jadi 74000. So C jawapan dia. C. Okay, next nombor 2. Now 99989 becomes 700,000 when rounded off to the place value below, except okay, kecuali mana? Kalau 69989 kita tengok tens yang sebelah, dia akan ubah jadi apa? 990. Okey, senang jawapan dia. Yang lain 69989. Okey, tengok 100, tengok 1000, tengok 10,000. Okey, cantik. Dia akan jadi 700,000. So the answer is tens. 3. Okay. Number 3. 250 is multiple of the following numbers except, okay, use your calculator, gunakan calculator, bagi sejak yang berikut. Kita nak tahu sama ada dia adalah multiple, nombor multiple atau tidak, nombor gandaan atau tidak. Gunakan calculator anda. Okey, jawapan 230 bagi 2 berapa? 125. 250 bagi 4 62. Okey, 250 bagi 5 50. 250 bagi 25 10. So ini saja yang perpuluhan. So 4 bukan nombor gandaan. Jawapan dia B. Okay, next. Okay, soalan ni macam mana boleh dapat sequence tu? Tu dia 1 4 9 16 Y 49. Kalau kita tengok sequence ni, kita boleh faham 1 kuasa 2 1, 2 kuasa 2 4, 3 kuasa 2 16, 4 kuasa 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 16. So 5 kuasa 2
dengan 6 kuasa 2 dan 7 kuasa 2. Okey, 5 kuasa 2 adalah 25. 6 kuasa 2 adalah 36. So 25 tambah 36, jawapan dia 61. So jawapan dia ialah, cari nombor 1. Okay, A. Nombor 4 ialah A. Okay, next. Nombor 5 pula. Okay, kita kena cari nombor prime numbers. 7 adalah prime numbers. Selepas 7 ialah 11. 9 tidak boleh prime numbers. So 9 bukan prime numbers. Soalan A dan B dah tolak. Okay, sekarang kita dah ada 11. C atau D. Kita pilih 27. 27 bahagikan dengan nombor prime number yang pertama, yang 2. 27 bahagi dengan 3. 27 bahagi dengan 2, 3, 5. 27 bahagi dengan 7. 27 bahagi dengan 11. Kita uji. Dah 27 bagi 2. Okay. 13. Setengah. 27 bagi 3. 9. 27 bagi 5. 5. 2/5. 27 bahagi 7. 3. 6/7. So 27 bagi 11. 2. 5/11. So disebabkan 27 bagi 3 9. So 27 is not prime number. Okay. So 27 kita cancel. Dia bukan prime number. Sekarang jawapan ialah D. Okay, next. Okay, save.